Hari ni aku nak pasang dashcam jenama Stinger yang aku beli kat Shopee hari tu. Cam depan aku dah pasang awal, cuma aku tak sempat nak pasang cam bahagian belakang. Jadi hari ni aku nak tunjukkan bagaimana cara-cara nak pasang kamera belakang pula. Untuk makluman, kalau kamera Stinger ni harga dia dalam 190, dia termasuk memory card 64GB dia ada bagi sekali, wiring dia, wire kit dia, dan juga termasuk kamera bahagian belakang. Tapi wire kit dia tu terus direct kepada bateri lah. Jadi aku tak pakai yang tu, aku beli untuk kabel type C untuk aku gunakan dekat kamera bahagian hadapan. Okey, dan ini pula dia punya wire kit dia akan direct lah terus kepada bateri, tenaga bateri lah. Jadi kalau kita tak hidupkan kereta dalam 2-3 hari, takut bateri kong pula. Jadi simpan je lah. Jadi kita akan teruskan untuk pemasangan kamera bahagian belakang. Jadi kalau untuk Azia Ramah ni, kita nak masukkan kabel tu, memang ada cara-cara yang kita kena buat lah untuk masukkan kabel tu. Ini adalah untuk nak masukkan kabel daripada cermin belakang tu. Kita dah tampal, kita dah letak. Macam tu kita nak masukkan wire dalam salo ni. Aku akan tebuk sini sikit. Jadi daripada cermin akan masuk kat situ dan akan masuk ke salo getah tu. Wire daripada atas tu aku akan masukkan ke sini, tembus dekat bahagian bumbung tu, dan aku akan terus tarik wire tu sampai ke bahagian hadapan. Maksudnya wire tu terus dia dekat atas bumbung tu. Dan juga sekaligus aku akan buat reverse camera, juga akan melalui kawasan sini. Dia terus akan ke bawah dan aku akan tembuskan pergi ke bahagian belakang lampu dan akan terus ke sebelah lampu nombor plate. Untuk klip yang putih ni, korang kena tanggalkan dulu. Dia ada 4 klip. Tolak je pakai screwdriver ke apa kan. Jadi benda tu boleh lepas. Untuk nak masukkan soket wire tu dalam ni, aku gunakan teknik tipkan pada lidi ni, masukkan pelan-pelan. Tapi boleh je kalau kau nak masukkan direct je, tak payah pakai lidi ni pun boleh, tak ada masalah. Aku akan masukkan daripada hujung ni sampai tembus kat tempat yang aku dah tebuk tadi. Alhamdulillah, berjaya akhirnya. Klip putih yang sambung pada body tu tanggalkan siap-siap, takkan kat ujung dia belah kanan, jadi kita tinggal tekan saja. Okey, jadi ia memudahkan. Sama juga yang kita buat yang bawah pun sama juga. Soket kita masukkan siap-siap dekat salo tu. Untuk wire ni nanti kita akan tembuskan dari lubang atas ni sampai dekat atas bumbung tu. Untuk kekemasan, kita kemaskan wire yang daripada kamera belakang, rapikan dia cantik-cantik supaya sedap lah sikit mata nak memandang tu kan. Pastikan pemasangan kamera tu korang buat dengan betul-betul. Takut nanti kau pasang terbalik, bila nak rakam tu jadi terbalik pula kan. Untuk nak kemaskan wire tu, aku beli klip ni dekat Shopee, 20 biji dalam RM2 rasa. Jadi aku boleh tampal pakai double tape. Double tape dia dah bagi siap-siap, jadi boleh letak lah wire tu dekat situ. Bahagian belakang ni aku letak lah dalam 3, 1, 2, dan dekat soket tu lagi 1. Barulah sedap mata memandang. Terus masukkan wire yang ujung dia tu dekat lubang atas bumbung ni, tembus dekat bawah tu. Sama juga teknik yang akan aku gunakan, ikat dekat lidi, masukkan dekat lubang tu dan akan tembus dekat bawah. Tolak dia terus tembus sampai dekat pillar C tu. Bila kita dah nampak wire tu, kita kepakkan sikit bumbung dia, kita tarik sampai habis. Klip yang putih tu kita jangan lupa kita masukkan dekat bahagian getah tu dulu. Kat kepala dia kita masukkan, barulah kita tekankan ke body. Ni pastikan kita double check takut nanti dia masuk air. Tu bahagian air akan lalu. Bila dah selesai semua sekali, kita akan tutup balik apa yang kita telah cabut ni. Langkah seterusnya, kita ambil wire tadi, kita selitkan dekat atas body tu. Okey, ni just kita tarik saja. Dia pakai klip semua ni. Dia tak ada pakai skru ke apa ke. Sama juga dengan dia punya getah tu pun sama juga. Terus sampai ke pillar A. Terus ke bahagian depan. Wire dia ni dibagi panjang sangat. Jadi saya gulungkan macam tu. Selitkan dekat bumbung atas ni. Kita kemaskan cantik-cantik wire tu dan kita boleh sambungkan lah pada dashcam bahagian hadapan. Itu dia gambar kipas. Lupa nak tutup bonnet tadi. Untuk punca kuasa, kita gunakan daripada USB ni, kita sambungkan kepada wire type C tu lah, terus sampai ke atas lah. Alhamdulillah, nampaknya telah selesai kerja hari ini. Untuk kita pasang dashcam depan dan juga belakang, kita kemaskan secantik. Semoga berjumpa di video yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, follow, comment and share di titik, di merah atau di biru atau di mana-mana. Bye-bye.